Selamat datang ke channel Razali Yaakob. Hari ini aku nak buat cerita santai berkenaan dengan apa. Tapi sebelum tu, tengok intro ni dulu. Stay tune. Okay guys, kita sambung balik. Apa yang aku nak cerita santai kat sini? Okay, berkenaan dengan satu barang yang selalu kita pakai untuk menggerakkan motosikal kita. Apa tu? Cuba teka. Okay, benda tu adalah sproket dengan rantai. Okay, apa yang aku nak cerita santai kat sini adalah sproket dan rantai ni boleh dikatakan sangat-sangat berbaloi. Jenama murah je. Jenama dia jenama biasa, harga murah. Silap. Jenama biasa, harga murah. Okey. Sproket ni okey, cakap apa, memang berbaloi lah. Harga di dalam RM48. One set. Sproket depan, sproket belakang dengan rantai. RM48. Beli dekat kedai. Okey. So pasang sekali dekat kedai. Siap pasang memang baloi. Setakat ni aku cuma baru ketatkan sekali rantai ni. Dia pernah longgar sekali, baru ketatkan sekali rantai. Maknanya sebelum ni aku pernah pakai sproket ni lah, one set. Maknanya lagi 2 kali lah ataupun 3 kali untuk ketatkan. Lepas tu dah tak boleh pakai, aku kena tukar yang baru. Lama jugalah pakai sproket dengan rantai ni. So memang baloi lah. Memang aku suggest lah. Tapi kedai dia ada dekat, aku cakap dalam aku punya video tu lah, sebelum ni aku pernah buat yang tukar sproket, tukar tayar tu, ada dalam video tu. Tu kedai dia kat situ lah, dekat berhadapan dengan Sunway Medical Center. Kedai bengkel tu lah. Nanti kau tengok lah balik dekat YouTube aku lah. Sorry lah, aku pun tak ingat apa nama kedai tu. Nanti minta korang scroll lah konten-konten aku sebelum ni. Aku pernah tukar tukar ni, aku pasang sendiri. Sila kat mana aku tukar tayar ni. Aku tukar tayar ni kat kedai yang aku beli sproket dengan rantai one set ni lah. Nanti korang tengok lah balik channel konten-konten video aku sebelum ni. Tengah lepas meronda ni. Alright, okay, sampai sini sajalah cerita santai aku. Nanti aku akan ceritakan benda-benda lain lah dekat Honda Dash 125 aku ni. Okay, siapa-siapa yang belum subscribe channel YouTube aku, minta tolong subscribe channel YouTube Razali Yaakob. Okay, share konten-konten aku pada kawan-kawan korang semua. Okay, support aku. Okay, thank you yang dah support. Okay, assalamualaikum, jumpa lagi.